Selamat pagi Mandek. Jadi pagi tu aku kan agak sarapan apa ni? Sarapan mi kampuang. Aku cerita agak mi kampuang, mi kampuang merah. Bakal ke dempa aku bak pasar harinya lah. Bahan-bahan dari mayo simple je. Okey, bahan-bahan kena aku kena ngagak mi semua bakal ke bak depan tok lah. Okey, bahan-bahan aku. Okey, jom kita mendak Okey, jadi bahan-bahan tu bahan penting lah, bahan-bahan perlu ke bisik. Tu ianya minyak janik. Dia udah dia di ais aku lepas aku kat guna air lama. Minyak janik beli aku bak fresh pork. Tu minyak bawang ke selalu digunakan aku lah. Digagak kumpul tu minyak bawang tu. Daun bawang. Bawang. Tu isi janik. Terus rebus aku, air rebus ya, udah gagak aku air sup ya. Chashu atau chashu untuk nyuruh merah. Okey, jadinya macam biasa mi kampuang tu udah dibagi aku kemarin segulung-segulung ketok atau segulung-segulung ketok. Lagi aku ngerebus lalu celup aku ya. Okey, memula kita ngurus ke janik. Kita akan mengagak color merah. Okey, terus kita ke berasi bak dapur. Okey, janik tadi dia masuk aku rebus aku ditok lah. Terus dikena aku kuah tu dikena aku jadi kuah sup mi kampuang. Okey, kita ganti ya mansau lah. Udah tu lagi aku ngagak color merah. Okey. Okey, air tu udah mendidih. Okey, kuah tu lagi kita bagi tu kena kita jadi kuah sup ya. Okey. Singkan isi janik ni dulu. Angkat dulu. Okey. Kita madam api dulu. Okey, dia tak aku bagi kuah tu. Kuah tu pakai kau di tu dulu. Ini dulu. Mimit je. Okey, cuci. Si air mimit je, air kena. Okey. Panaskan. Okey, si daging tu dituci aku mai ampu tanya deh, saya ke buburan. Dia akan dak isi pangsut teh putihnya biar bersih. Okey. Ini aku ngerebus tu baru lagi. Okey. Air dan ini dia tepuk baru tu tadi. Kita tepuk baru. Okey, dia tahu aku kak nyampur yang kau cesu aku kan agak warna pemirah. Okey, dia tahu aku nyampur bak di tok lah. Tahu aku nyampur kau cesu. Air tu digunakan aku tu lagi. Tak kena aku agak color merah. Okey, pernah. Aku beri color merah agak terpaksa kena color merah lepas nanti merah dah. Okey, kita ngacau ya. Kuat. Dia tolak ke merah, isi janik merah. Kuat tu ulis tu atau simpan pada ais ni. Nama ni dia udah ya.
Tu aku kat merah terpaksa campur kau pewarna. Dia nak campur pewarna nak merah agak. Okey. Itu dah siap, padam api. Kita tuas kita dulu air tu biar air kering dulu. Biar air kering dulu. Okey. Simpan dia. Okey, dah siap, air pun dah siap. Okey, seterusnya saya akan membuat ni cara menyediakan mi kembung. Ni adalah minyak janik yang saya dah sejukkan. Tu dia jadi macam ni lah. Kalau tak, dia tak jadi macam ni, dia cair. Okey. Okey, masukkan dia punya minyak ni. Okey. Lepas tu masukkan minyak bawang merah yang telah kita goreng tadi. Minyak bawang dia akan bercampur lah. Jadi dia akan rasa minyak bawang pun ada, rasa minyak janik pun ada. Lepas tu kita masukkan daun bawang. Masukkan je. Simple ni, cukup simple. Biasanya saya tak gunakan perisa Ajinomoto. Saya gunakan secukup rasa. Saya gunakan secukup rasa sebab dia dah balance dia punya rasa ni. Tapi boleh, tak jadi masalah. Kita akan nyampur yang kau biji, yang kau garam. Lain masalah. Semua boleh makan. Tapi itu perisa korang. Okey, ni pewarna merah yang saya guna tadi. Masukkan pewarna merah. Okey. Okey. Okey, pewarna merah. Untuk bagian ke merah tadi dah direbus dengan cesu tadi. Kita isi ya. Sirap mipis-mipis ya. Kalau lebih bakal Cina nya ya. Agak stok pergelak agak. Okay. Lagi kita nak yang abadi tu. Okay, terus kita berasi bak dapur. Jadi tertarik kuah ke air rebusan daging tadi. Tok kena aku jadi sup ya. Panas saja. Tok nak ada campur kau cukup rasa aja. Sup kosong. Jadi tertarik lagi kena aku ngecuk, kena aku ngerebus mie. Datuk aku nyedia ke air sejuk. Okay, padam. Sup kosong tu simple saja. Kita campur kau secukup rasa aja. Tak ada masalah depannya. Campur kau lada. Dah simple, cukup. Jadi dah. Punya kacau ya. Beres. Jadi cuba campur sayur minyak jap lagi. Okey, kita nunggu siap dulu. Ini dia, dah tu aku akan ngerebus sayur sawi celup je. Okey, dah. Kejap je nyelup, mana lama. Ini celup kita dah ke proses dah ke nak masak lagi. Okey. Tu dah. Okey.
Terusnya aku nyelup mie. Udah siap dibagi aku mie tak. Okay, celup je. Celup. Nama timbul mansau mie lagi. Baru kita nyelup berbagai air sejuk. Okey. Mie tepun dah nikik bermanaya mansau lah. Okey, celup kita air amat. Dengan celup berbagai air panas. Celup baru agak air panas. Kira ke berapa minit, berapa saat je lah. Ini lama dah. Laban udah mansau. Okey, mie tepun dah mansau. Okey. Okey, kita ingkah bak. Lito terus. Kacau. Kita benda nama kening kan. Kejadian dia. Kata yang ada warna merah. Kampung merah. Jadi nak kalau urian mana ha? Adanya kah ke sayur. Okey. Kita campur ya daging. Kata aja. Diam je. Daging. Okey. Ya sikit. Okey. Taburkan bawang sikit. Okey, siap. Mie kampuang pun dah siap. Berketok yang baik. Mie kampuang gagak terempu. Komplit kau. Sup. Sup kosong. Okey. Mie hasil mie kampuang kita yang baik. Salam. Kita uji cara aku tahu cukup okey. Kita rajin kan agak mie kampuang. Mie kampuang sama dek. Sampai mie kampuang gagak terempu. Engkau bisa get style ke mana get kini kita tahu kunci. Tuh style aku. Okey. Balik kan angkat tu dulu konten mie kampuang ke digagak aku bekas pagi tu. Lalu aku beri saya terima kasih ya. Bila kita aku dah nonton hari mula sampai ke ujung. Okey, nak kata aja. Jangan lupa kita like, comment, share and subscribe apa yang nak channel. Bertemu baru kita bak nek konten kebukai madai. Okey, terima kasih.